Okay, Assalamualaikum and hai. Okay, untuk isu berkenaan dengan price set, okay, untuk satu item yang jualan dia melibatkan MOQ ataupun minimum order quantity. So means macam mana kita nak first step untuk set price bagi mengikut item berikut lah. Okay, ini sampel yang ada sis bagi kat kami. Okay, this one. Okay, harga. So, okay, untuk mana-mana sistem template yang ada lebih kurang macam ni. Maksud dia ada item punya bahagian and then ada unit, ada harga jual yang user boleh key in. So, tak ada masalah untuk gunakan this punya sistem lah. So, means kita boleh key in macam contoh this one. Kalau kita tengok kat sini, yang ni user just key in saja mengikut jenis item tu. Contoh katakan barang A. Okay, kita first kita nak lebih jelas kita tengok dulu barang A satu tu berapa. Okay, katakan satu RM10. Kalau dua, kalau B 37. So means kalau ikutkan A ni 2.20 lah kan. Okay, so kat sini kita katakan A kalau dia beli combo. So kalau kita check kat sini harga dia, kalau contoh okay, kalau combo 2.18, so kita akan discount macam RM2 lah kan, save untuk that customer. So kat sini kita just masukkan saja nama item tersebut and then berapa unit. Misal kata disebabkan okay, combo kalau ikutkan satu tadi RM10, kalau beli dua barang A 18. So kalau user nak melibatkan unit, kalau misal kata user tak nak melibatkan unit, user just note has one. So kat sini satu tu means satu transaction. Okay, kalau untuk servis ke or something, sebab servis kita tak boleh fix harga. Macam kali ni item kita boleh fixkan harga. So kita boleh masukkan unit. Okay, berapa yang terjual. So maksud dia 2. So kita masukkan 2. So kat sini automatic akan sistem akan kira lah. So means 2 RM36 lah. Kalau ikutkan satu tadi 10 kan. Kejap. Okay, satu 10. So kalau 2 18. So okay, kata 2. Okay, ya. Disebabkan kes sini satu lagi. Okay. Kalau ikutkan satu tadi RM10. Tapi disebabkan kalau 2 ikutkan 20. Tapi disebabkan kita buat combo punya set. So kalau beli 2, so 18. So macam mana kita nak guna this unit punya setting ni? So user kena set. Kalau user nak guna setting untuk 2, so user kena divide manually. Divide manually maksud dia 18 divide by 2. So RM9 lah. So user kena masukkan sini RM9. So nanti kita akan dapat jumlah. Yang ni yang penting, RM18. So means